Dengan apa yang berlaku ini, kerajaan patut lihat balik apa yang patut diselenggara dari segi kenderaan, pemandu jalan raya terutamanya. Tengok macam mana di jalan di Greek agak boleh kata agak ketinggalan berbanding jalan-jalan yang lain kan. Dan saya rasa kerajaan patut bentangkan apa tindakan-tindakan selepas ini untuk menoktahkan kemalangan maut selepas ini. Sebab kami ni sebab angka kematian ni bukan sekadar angka saja, bukan sekadar ditampar di pejabat, bukan dibentangkan di mesyuarat. Tidak, kami bakal mewarisi yang warga pendidik yang sudah bersara, dan kami mewarisi daripada UPSI ini, dan kami akan mendidik anak bangsa pula. Jadi saya rasa kalau kita teruskan begini, kita tak ada tindakan apa-apa, kita akan terus kehilangan mangsa-mangsa seperti mana yang UPSI kehilangan 15 pendidik ni. Sebab seorang pendidik mungkin boleh mendidik lebih 8,000 ke 10,000 pelajar. Jadi di situ adalah satu kerugian. Kita tengok baru ni 15 sudah meninggal, jadi berapa puluh ribu dah yang tercicir untuk mendapat pendidikan daripada guru yang berkualiti ni.